Realiti sebenar ibadah umrah. Semua rakyat Malaysia yang ingin pergi menunaikan ibadah umrah wajib mengambil suntikan vaksin meningococcal. Fungsi vaksin ini adalah untuk mencegah jangkitan penyakit berbahaya seperti meningococcal meningitis, selsema jangkitan pernafasan dan penyakit berjangkit yang lain yang mudah merebak di kawasan yang sesak. Realitinya sudah banyak kes ini berlaku dalam kalangan jemaah yang mengakibatkan jemaah tersebut mengalami sakit-sakit seperti demam, batuk, selsema, influenza dan lebih teruk lagi jangkitan paru-paru. Semua ini berisiko untuk mengganggu dan menjejaskan kesihatan kita, dan apabila kesihatan kita terjejas, ia juga berisiko untuk mengganggu ibadah kita. Lebih-lebih lagi apabila kita perlu mendapatkan rawatan. Bila kita perlu mendapatkan rawatan, kita perlu membayar untuk kos rawatan tersebut. Saya juga sudah mendapatkan suntikan vaksin saya untuk ibadah umrah saya yang akan datang. Jadi insya-Allah, sekiranya anda masih lagi mengalami sakit-sakit, anda tidak perlu risau. Kita juga ada perlindungan tambahan yang Haji dengan Hajah boleh dapatkan untuk backup Haji dengan Hajah ketika berada dekat sana. Jadi jangan lupa untuk dapatkan suntikan vaksin sebelum pergi menunaikan ibadah umrah, dan untuk mendapatkan perjalanan yang sempurna dan lancar boleh dapatkan bersama dengan takaful tambahan daripada Tijrah Care.